tentang pengertian faraid. Faraid daripada segi maknanya, makna faraid adalah faraid daripada perkataan Arab iaitu faridah yang berasal daripada perkataan far. Dikenali juga sebagai al-taqdir yang bermakna yang telah ditetapkan, ketetapan. Makna yang lain juga adalah mirat ataupun kita kenali sebagai pewarisan harta pusaka, ataupun tarekah, dikenali juga sebagai nama tarekah, iaitu berkaitan dengan peninggalan si mati. Okey, makna menurut dari syarak pula, pembahagian harta pusaka si mati kepada ahli warisnya menurut hukum yang telah ditetapkan sama ada melalui fardu ataupun asabah. Ini adalah makna untuk pengertian faraid. Seterusnya adalah ada 3 unsur ilmu di dalam faraid. Dalam faraid ni kita akan belajar tiga ilmu yang besar. Ilmu yang besar pertama adalah ilmu nasab. Ilmu nasab ni adalah waris faraid yang ada hubungan darah, hubungan perkahwinan ataupun hubungan wala dengan si mati. Wala ni perhambaan, tapi di zaman contemporary ini, zaman moden ni dah jarang-jarang lah perhambaan. Tapi kalau untuk waris faraid ni, dia ada hubungan darah ke tak? Dia sama ada dia ibu, bapa, anak ke, cucu ke, adik-beradik ke, anak saudara ke, anak saudara lelaki ke, ataupun perkahwinan. Perkahwinan ni ada suami dan isteri sahaja. Sama ada suami ataupun isteri. Tak ada hubungan melalui perkahwinan yang hubungan lain. Hanya suami dan isteri sahaja. Walak ni tuan hamba boleh menerima bahagian faraid sekiranya dah tak ada waris-waris yang lain. Okey, ini adalah untuk ilmu nasab. Kita kena tahu untuk ilmu nasab. Yang kedua adalah ilmu fatwa, siasatan mendalam tentang hubungan dan kaitan waris dengan si mati. Macam yang saya cakap lah, sama ada dia adalah ibu hanyalah ibu kandung sahaja, bapa hanyalah bapa kandung sahaja. Tak ada diwarisi untuk ibu tiri, ibu angkat, ibu susuan, ibu apa lagi, ibu lain lah. Hanya ibu kandung sahaja, ibu yang melahirkan seseorang itu yang menerima bahagian faraid. Kalau untuk bapa pula, bapa hanyalah bapa kandung sahaja. Tak ada bapa tiri, tak ada bapa angkat, tak ada bapa susuan, tak ada bapa-bapa lain-lain. Hanya bapa kandung sahaja. Begitu juga kalau ada seseorang itu berkata, saya ni anak saudara dia. Kita kena siasat. Kita kena ada ilmu fatwa. Ni anak saudara. Anak saudara ni daripada keturunan yang mana? Contohnya kita kena tanya satu persatu untuk menentukan bahawasanya anak saudara ni adalah waris faraid kepada si mati. Tak boleh sembrono, anak saudara dapat. Tak boleh macam tu. Kita kena siasat, kita kena tahu satu persatu. Okey, yang ketiga adalah ilmu matematik, iaitu ilmu hisab. Kita kena tahu, kita kena hafal 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, 1/3 baki, 1/3 baki. Kita perlu mahir dalam pengiraan matematik untuk kira-kira faraid. Sebab bila orang berjumpa dengan kita, bila ada seseorang yang bertanya tentang faraid dia, contohnya seseorang itu ada anak, anak lelaki. Anak lelaki dan suami saja. Suami dapat 1/4. Dan anak ni dapat asobah bin nafsi. Asobah untuk diri dia saja. Jadi suami dapat 1/4, bakinya dapat
3/4 kepada anak lelaki. Jadi kita kena tahu untuk mengira, dan kita kena kalau benda tu boleh terus selesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau kena buat pengiraan, kena buat pengiraan satu persatu. Okey, wallahu alam. Kita jumpa untuk next video. Saya akan terangkan untuk next slide. Okey, wallahu alam.